Assalamualaikum, bersama aku lagi Zam dalam YouTube channel Zam 90 WTC. Okey, kepada korang yang baru lagi dalam channel YouTube aku, jemput-jemputlah tekan butang subscribe, like, sebab aku nak mengejar misi 10,000 subscriber untuk aku buat YouTube affiliate. So sekarang ni aku on the way pergi ke kerja dan aku menggunakan X5 Insta360 X5, kamera yang boleh main pusing-pusing 360 darjah itu. So di pagi hari ni, hari Sabtu, bersamaan 10 hari bulan 5 2005, aku nak buat konten saja nak sembang-sembang. Okay guys, let's stay tune. Tunggu sekejap lagi. Woi, laju ni kau ni, nak pergi mana weh? Laju, relax sudah lah. Hari Sabtu kot, bukan banyak kereta ni, motor pun. Bersantai-santai sudah. So, apa yang kita nak cerita hari ni, kita saja nak bersantai-santai menggunakan action cam yang paling mahal. Harga dekat 2K, bukan dekat 2K lah, memang lebih daripada 2K aku beli action cam ni. So dekat sini aku nak korang tekan butang subscribe supaya aku boleh dapat 10,000 subscriber dan aku boleh buat YouTube affiliate. So bila aku buat YouTube affiliate, time aku nak share link dengan apa benda aku jual tu senang lah kan, tak adalah susah-susah korang nak cari. So aku boleh sertakan sekali dalam video aku. So kalau korang tengok video daripada action cam ni, Insta360 X5 ni, X5 sangat clear, jelas dan memang padu geng. Aku tak tipu geng, memang action cam ni paling best. Dan memang banyak pengguna daripada X5 ni semua puji dia punya kualiti video dia, yang 8K ke 4K ke 1080p ke, semua mantap geng. So di pagi hari yang Sabtu ni, cuaca sangat cantik. Kalau korang tengok, oi, cantik betul view dia geng. Dia punya awan tu dia dapat capture, dia punya langit tu dia capture cantik, jalan kat Suki ni pun cantik. Memang padu action cam ni geng. So korang apa lagi, kalau nak beli action cam ni, korang boleh tekan dekat description, aku akan letakkan link. Sebab tu aku cakap kalau korang subscribe YouTube aku, so aku mudah letak link dekat video ni lah. So automatic dia akan keluarkan video ni lah tanpa aku letak dekat description. Okay geng, so apa yang aku nak cerita ni pun aku tak tahu nak cerita apa. Saja-saja je nak bersantai-santai, layan view dekat Suki. Sementara aku nak pergi ke kerja ni, aku menunggang motosikal skuter Honda Vario 160 yang aku rasa berpuas hati sangat. Dia punya pickup sedap, top sedap. Motor aku ni standard gaban geng, tak ada buat apa-apa. Aku just cakap, bukan minyak hitam pun baru 3 kali aku rasa. Dah pakai 2 tahun, mileage dah 12,000. Tapi orang cakap sebabkan busy dengan kerja ni, aku sampai dah tak ada masa nak servis motor aku ni. Tapi tak apalah. So nanti kalau ada masa aku akan servis motor aku. Dan aku rasa korang kena support video aku geng. Facebook aku pun korang kena support geng, Amirul Isam. Aku pun ada post kat video-video aku kat situ, gambar-gambar ke apa benda, ayat-ayat ke. Sebab aku nak test juga buat duit guna dekat Facebook ni. So ni memang orang cakap view daripada X5 ni, footage dia memang cantik lah. Memang aku puji lah. Memang orang cakap tak membazir aku beli. Tapi suara ni aku rekod kemudian lah, sebab aku belum beli external mic lagi. Sebab tu lah bila aku ada duit, baru aku akan beli lah external mic untuk aku buat konten. Aku juga ada Insta360 X Pro tu. Kalau korang rasa nak beli, aku akan letak link dekat description kat. So korang pilih lah mana satu korang nak. Aku ada buat unboxing dua-dua
Insta360, X Pro 2 dan juga X5 aku ada buat unboxing lah. Korang boleh tengok dekat profile YouTube aku ni, aku ada letak dia punya video-video ni lah. Tapi bila korang dah tengok tu, korang janganlah komen yang bukan-bukan, korang just support je lah. Sebab aku ni bukannya YouTuber yang cakap aktif sangat, tapi sekadar untuk meluangkan masa, habiskan masa buat konten-konten dan balik kerja, pergi kerja, naik kereta, pergi hiking, pergi sana, pergi sini, semua aku akan letak dalam aku punya channel YouTube dan juga Facebook lah. So kalau korang nak support dekat TikTok affiliate aku juga, korang boleh support Izam IZAMMM 19 affiliate. So korang boleh support aku. Orang cakap, oi cantik juga Range Rover ni ke kereta yang orang cakap macam X50 tu, ke X50 yang sama macam dia. Tapi memang cantik juga lah. Tapi bertuah juga lah, walaupun aku tak mampu nak beli kereta tu yang mahal, so aku dapat juga lah pakai X50 kan. X50 pun dah rasa berbaloi lah. Orang tengok tu memang cantik lagi. Tapi tak apalah, bukan itu persoalannya. Persoalannya aku saja nak sembang-sembang dalam konten YouTube aku ni. Okay, so kita akan pergi KLCC untuk masuk kerja. So aku kerja kat KLCC je kan. So, kalau korang jumpa-jumpa tu boleh dah tegur-tegur kan. Ataupun korang hon-hon ke, bertegur siapa, tak salah pun. Kita sesama saudara Islam ataupun Islam, tak ada masalah pun untuk bertegur dan berkawan geng. Korang tengok lagunan bangunan di sekitar Kuala Lumpur ni yang semuanya tinggi-tinggi. Memang betul lah, tinggi-tinggi betul lah. Makin lama makin padat Kuala Lumpur ni. Rasanya macam tak tahulah kan nak cakap apa. Padat betul kan. Semua bangunan tinggi-tinggi, jalan makin kecil, jalan makin berlubang. Aduh, apalah kan. Okay. Aku rasa lagi 10 minit je ni aku nak masuk kerja. Bukan nak masuk kerja, nak sampai tempat kerja. So apa kata korang layan je video aku ni sampai habis. Lepas tu tekan butang like, butang subscribe. Dan terima kasih sebab dah masuk ke dalam YouTube channel aku. Bye bye.